oh semua orang dah kahwin, I je yang tak kahwin lagi, tak ada orang suka I. Dalam video sebelum ni, kan saya kata maknanya orang yang mengalami kemurungan klinikal ni biasanya dia ada satu kepercayaan diri yang negatif lah. Aku ni gagal, aku ni tak guna, tak ada orang sayang aku. Sebenarnya daripada mana datangnya kepercayaan-kepercayaan macam tu? Kepercayaan macam ni, dia tak datang tiba-tiba. Macam tak ada you bangun, tiba-tiba you ada kepercayaan macam tu. So, dia datang daripada kita punya pengalaman hidup lah. Daripada kita kanak-kanak sampai kita dewasa. Contohlah, bila you kanak-kanak dulu, you are being criticized for almost everything. So, macam bila you buat salah sikit pun, you dah kena marah. Macam benda simple pun kau tak boleh buat. Contoh, things kena perfect. Things kena perfect. So, contoh tu you fail satu paper pun macam kau ni gagal lah. Kita membina satu belief lah tentang diri kita berdasarkan pengalaman-pengalaman itu. This is where kadang-kadang belief tu ada je, belief system tu ada je dalam diri kita. Tapi time kita okay, dia tak activated lah. Maksudnya dia just kat situ tapi dia tak aktif. Maknanya kalau kita sentiasa ada kejayaan, jadi best student, apa benda semua, kita akan rasa okey lah. Tapi once gagal ke, tak dapat interview tiba-tiba kan, dan dia akan aktifkan you punya core belief tu. Tentulah you experience depression. Betul. Sebabkan bila you punya core belief activated, fikiran you, template dia ataupun team dia akan start untuk menjadi negatif. So bila macam kalau kita cakap daripada cognitive behavior therapy kan, kalau cakap pasal fikiran tadi, the more kita ada negative thought, the more dia akan influence kita punya emotion, dia akan influence kita punya behavior. So dia akan jadi vicious cycle lah. Contoh macam mana fikiran negatif? Contoh, dua orang, I dengan my friend pergi kenduri kahwin kan. So I belum kahwin, dia pun belum kahwin, and then my friend kahwin. So my friend punya interpretation of that situasi adalah, oh bestnya my friend dah kahwin. Tapi I punya interpretation pula, oh semua orang dah kahwin, I je yang tak kahwin lagi, tak ada orang suka I. So I interpret based on that. Mungkin I punya core belief adalah tak layak disayangi tadi, unlovable kan. So bila core belief I activated tu, thoughts I mula ke arah tu lah, tak ada orang nak kat I ni tak laku dan sebagainya. So bila kita ada fikiran macam ni, naturally emosi yang akan datang adalah sedih lah. Dan bila kita rasa sedih, contoh fikiran tadi, dan kita sekarang emosi, fikiran tu menjerat kepada emosi sedih. Bila kita rasa sedih, kita tak rasa nak keluar jumpa orang. So kita akan balik rumah lah, duduk dalam bilik. Kalau ada orang approach pun kita macam tak nak, takut kita kena tinggal ke, orang tak suka kita ke, so kita tak cuba pun. Betul. So kita, benda emosi tadi leading kepada behavior. And then because kita single lama, tak keluar, tak bercuba, tak cari jodoh, perkukuhan lagi lah. Betul. So kita akan pergi kepada thoughts tadi lah, fikiran tadi lagi. Dan dia jadilah triangle macam tu. I see. Okay.